sahabat kata tuan, 2-3 hari lepas ada seorang ahli parlimen DAP mengulas, mentafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah. Betul tak? Nama apa tau? Nama apa? Ustaz tegur, tak boleh kamu tidak Islam, tak boleh memetik Al-Quran ikut suka kamu, kerana bukan kamu ada disiplin dalam menghuraikan ayat Quran. Ustaz tu kena panggil dengan polis, bos. Ini yang nak marah ni. Seperti mana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dalam surah As-Saf ayat keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Yang bermaksud sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berjuang untuk membela